Orang Kuala Kangsar, korang tahu tak? Nama Kuala Kangsar tu dapat daripada mana? Korang tahu tak? Ke korang tinggal je dekat Kuala Kangsar tu? Menurut hikayat cerita, pernah ada suatu ketika rombongan awal yang ingin membuka Kuala Kangsar. Lalu rombongan awal itu dia mengira berapa banyak anak sungai yang masuk ke dalam sungai Kuala Kangsar. Dan dia kira kan. Dia dapat tahu bahawa ada 99 buah anak sungai yang masuk ke dalam sungai Kuala Kangsar. Jadi Kuala Kangsar itu dia orang ibaratkan Kuala kurang Sar. Jadi kurang 1 nak 100. Jadilah Kuala kurang Sar, Kuala Kangsar. Okey, dan satu lagi versi versi yang lebih mudah lah. Versi yang lebih mudah, iaitu di sepanjang